Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Seorang Media bersama aku Kain. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan match final Piala Malaysia untuk musim 2024-2025 menemukan JDT dan Seri Pahang di Stadium Nasional Bukit Jalil. Atas kertas, JDT turun dengan formasi standard menyerang diorang 3-5-2, memastikan lebih ramai player attacking dekat depan. Tapi aku lebih nak tahu macam mana taktikal dan formasi yang ingin diterapkan Seri Pahang bila bertemu dengan JDT ni. Tanpa Kepa Sharman dan Hidalgo, atas kertas Seri Pahang lebih bermain defensif dengan formasi 5-4-1, lebih banyak bertahan dekat kawasan sendiri. Aguero duduk dekat midfield untuk membentuk barisan kedua pertahanan Seri Pahang. Daripada awal, Seri Pahang memang main high press, agak fizikal, agak agresif. Sekecil-kecil Baki Udin tu pun berani langgar Nak Soinsa. Dia player pertama yang dapat kad kuning sebab angkat kaki tinggi menapak peha Oscar Arribas. Kalau ikutkan dah boleh bagi straight red card tapi mungkin referee gunakan budi bicara sebab time tu pun baru minit ke-9, tak naklah kacau match kan, terus bagi straight red card. Bagi yellow card dulu kepada Baki Udin. Mungkinlah referee fikir yang Baki Udin ni tak sengaja. Tapi memang nampak player Pahang semua ni memang bermotivasi tinggi, high spirit untuk bertemu dengan JDT walaupun status diorang underdog. Lagi-lagi bila tiba-tiba T Saravanan berjaya skor gol pembukaan final Piala Malaysia ni. Berpunca daripada corner kick ditanduk awal oleh Alexander Svetkovic. Member ingat bola dah masuk, dia dah celebrate dah pun, tapi Shihan berjaya tepis keluar tandukan tu. Saravanan yang tak dikawal pertahanan JDT cepat-cepat sambut bola rebound. Tapi memang dah ada at least 3 player Seri Pahang meluru ke arah bola dan berjaya melepaskan diri pada marking player JDT. Cuma rezeki untuk T Saravanan. Ini titik permulaan kegagalan ramalan majoriti fans bola sepak Malaysia. Ingatkan JDT boleh menang selesa 3-0 ke 4-0, tapi sebaliknya yang berlaku. Dalam match ni, player JDT sebenarnya sedikit struggle dengan tactical high press Seri Pahang. Ada beberapa player buat kesilapan hantaran, buat fault disebabkan high press ni. Tapi bagi aku okey jugalah. At least match final ni menghiburkan. Tak adalah boring, kena bantai 6-0, 5-0, kena bantai macam tu, itu final apa. Cuma jauh daripada sudut hati aku, aspek yang situasi ni tak akan bertahan lama. Lambat laun JDT akan control ball possession. Player Seri Pahang pun takkan selama-lamanya main high press. Mungkin diorang akan ada masalah fitness. Minit ke-26, Bergson dapat peluang skor gol, tapi obviously dalam keadaan offside. Sampailah kepada situasi Aguero dikenakan red card pada minit ke-34. Mula-mula Aguero berlanggar dengan Heberty. Tak ada apa yang pelik pun dengan situasi tu. Berlanggar sebab nak rebut bola, biasa lah. Tapi off ball situation, entah kenapa Aguero ni pergi bertekak dengan Bergson sampai sepak kaki Bergson. Dia buat depan referee pula. So takkanlah referee nak buat diam. Tak payah tunggu review VAR. Referee terpaksa membuat keputusan. Aguero tak dapat diselamatkan, terpaksa bagi second yellow card dan terus red card. Sebenarnya daripada awal match dah nampak yang si Aguero ni memang bersemangat wajar, bersemangat tinggi. Cuma sayangnya dia tak boleh kontrol emosi tu. Seri Pahang main 10 orang seawal minit ke-34. Ingatkan lepas tu JDT akan conquer the game . Tapi sampai habis half time, JDT masih tak berjaya skor gol. Match masih fight-fight. Tak adalah Seri Pahang main defensif je. Ada juga diorang dapat peluang, dapat bola dan buat serangan. Habis diorang serang, diorang cepat-cepat kembali dekat posisi defensif diorang. JDT pula nampak struggle untuk menembusi bahagian tengah Seri Pahang. Nama Ibrahim Manusi ataupun Ibrahim Kante, ada orang cakap Ibrahim Vera, menjadi sebutan. Main di posisi defensive midfield, work rate tinggi. Peranan Baim dalam match ni, dia delay serangan player JDT, banyak intercept bola, clean tackle, jarang buat foul. So dia cover kehilangan Aguero tadi. Dia seorang macam main 2 orang. Fizikal pun baik, tinggi 181 cm, umur baru 23 tahun. So prospek untuk call up pasukan kebangsaan. Masuk second half, dah sampai masanya JDT dapat voucher penalti. Situasi yang dah direview oleh VAR, Azrif Nasrohak dengan niat nak clear ball, tanpa sengaja tersepak kaki Oscar Arribas daripada belakang. Aku personally rasa macam tak best juga bila JDT dapat penalti ni. Tapi situasi ni memang obviously foul
deserve penalty. Situasi ini sebiji macam yang berlaku dekat match Piala Asia Malaysia lawan Korea Selatan. Time tu kaki Arif Aiman disepak daripada belakang oleh player Korea Selatan yang nak clear ball. So level Piala Asia pun dapat penalti, takkanlah level final Piala Malaysia referee tak bagi penalti. Minit ke 57, giliran player JDT pula dapat red card. Ini pun memang deserve yellow card lah. Pak Jung Hyong sliding tackle tapi gagal dapat bola. Second yellow dan red card, tak boleh nak argue lah. So match final ni berlangsung dengan 10 lawan 10. Match masih 50-50, kedudukan semasa time tu masih satu sama. Selain Baim tadi, bagi aku Syazwan Andik dan Adam Nur Azlin antara player Seri Pahang yang perform dalam match final ni. Dua player ni faktor pergerakan Arif Aiman terbatas. Syazwan Andik memang marking Arif Aiman dengan baik lah. Jaranglah Arif berjaya melepasi Syazwan Andik. Kalau terlepas, Adam Nur Azlin akan datang cover. Cuma time Arif Aiman berjaya skor kedua JDT, gol kemenangan JDT tu, time tu sebenarnya Syazwan Andik berada dekat atas. Dia optimis lah naik atas sangat untuk membantu gerakan serangan Seri Pahang. Tapi sebenarnya gerakan serangan tu sia-sia sebab tak ada backup daripada player Seri Pahang. Tak sempat Syazwan Andik nak recover turun ke posisi right back dia. Arif Aiman dapat bola dan mudah melepasi T. Saravanan yang cover posisi tu. Syazwan Andik pun sebenarnya dah injured sikit lah time tu dan ready untuk ditukarkan. So mungkin dia tak larat untuk bantu dekat bahagian pertahanan Seri Pahang time tu. By statistik, JDT lebih baik dalam aspek menyerang daripada Seri Pahang. 18 shot berbanding 6 shot oleh Seri Pahang. 27 sentuhan dekat kawasan penalti berbanding Seri Pahang 6 sentuhan. Bersen dan Romel Morales antara player yang melepaskan peluang terbuka, peluang keemasan untuk tambah gol JDT. Dengan kemenangan tipis 2-1, membuktikan Seri Pahang bertahan dengan baik. Cuma kalau perasan dekat hujung-hujung match, player Seri Pahang macam koyak sikit, ada bergaduh sikit sesama player. Keeper Zarif Irfan bertekak sikit dengan defend import Alexander Zvekovic. Nasib baik ada Adam Nur Azlin menenangkan keadaan. Bagi aku, match final ni bukan performance terbaik JDT, tapi mungkin antara performance terbaik Seri Pahang. Cuma kualiti dan pengalaman yang membezakan kedua-dua pasukan ni. Semangat melawan player-player Seri Pahang ni terlalu tinggi sampai diorang gagal mengawal emosi. Cerita pula bab referee, sebab ramai yang cakap referee dalam match ni agak berat sebelah, membuat keputusan yang kontroversi. Tapi based on review semula daripada FAM, referee dah buat keputusan yang tepat sepanjang match, terutama dalam key moment final Piala Malaysia ni. Keputusan yang dibuat pun dibantu oleh 2 linesman dan 4 referee VAR. In fact, inilah referee yang sama yang mengadili match final Piala Malaysia pada 2021 di antara JDT bertemu dengan Kuala Lumpur City. Time tu JDT tewas 2-0. Aku tinggalkan persoalan berkenaan dengan performance referee ni dekat korang. Korang komen dekat bawah. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.